Tuan-tuan, di Mailun kadang-kadang kita terima permohonan rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Ada yang daripada Middle East, daripada Singapura tu biasa, daripada Thailand tu biasa. Dan harus diingat, sebenarnya sekiranya anda adalah warga negara Malaysia yang bekerja di luar negara, anda masih lagi boleh mendapatkan dana daripada Malaysia, tuan-tuan. Sebagai contoh, anda nak beli rumah, anda kerja dekat Arab Saudi, nak beli rumah dekat Malaysia, boleh. Anda nak buat personal loan, boleh. Dan tetapi tuan-tuan, harus diingat kelebihan kepada mereka yang ada fasiliti dekat Malaysia. Sebagai contoh, anda kerja dekat Arab Saudi tetapi anda ada pinjaman yang sudah pun berjalan selama 2-3 tahun di bank merah dekat Malaysia, itu akan memudahkan lagi anda untuk membuat pinjaman di Malaysia, tuan-tuan. Dan kelebihan juga kepada negara yang ada cawangan bank Malaysia di sana. Dan harus diingat, yang paling penting adalah majikan anda boleh untuk dibuat verifikasi. Sebagai contoh, sekiranya anda bekerja sebagai klinik di nurse di hospital Arab Saudi, ataupun anda bekerja di syarikat kewangan atau oil and gas di Dubai, harus syarikat anda boleh dibuat proses verifikasi. Tetapi sekiranya anda bekerja sebagai pembantu rumah, susah sikit, tuan-tuan, sebab apa yang boleh dibuat verifikasi adalah majikan anda sebagai seorang individu, bukanlah sebagai mana-mana organisasi atau syarikat, tuan-tuan. Dan harus diingat, tuan-tuan, di Mailun kami mendapatkan dana untuk rakyat Malaysia daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Dan sekiranya anda nak dapatkan laporan pelapor kredit anda, boleh untuk kami bantu. Dapatkan dana boleh untuk kami bantu, dan membuat persetujuan semula kehakiman juga boleh untuk kami bantu, kerana Mailun adalah sebuah syarikat konsultasi kewangan yang berkempen untuk rakyat Malaysia. Ada kesedaran semak laporan pelapor kredit anda, dan kami akan memudahkan segala urusan yang boleh untuk kami bantu anda, tuan-tuan. Khidmat nasihat dan laporan pelapor kredit di Mailun RM50 saja. Dan semaklah laporan pelapor kredit anda sekurangnya setahun sekali, supaya anda tahu di manakah posisi kewangan anda. Dan seperti biasa, dengan Mailun pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.